Sorotan terkini Berita 757. Dua individu cedera selepas kenderaan utility sukan SUV yang dinaiki terbabas sebelum terjatuh ke dalam gaung sedalam kira-kira 60 meter berhampiran Bohti Center, Cameron Highlands petang Isnin. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Cameron Highlands memaklumkan kenderaan berkenaan dinaiki 5 penumpang termasuk pemandu. Mangsa yang terdiri daripada seorang lelaki dan seorang wanita dewasa dilaporkan mengalami kecederaan dalam kejadian itu. Sepasukan anggota dari Balai Bomba Penyelamat Cameron Highlands menjalankan operasi menyelamat dengan menggunakan pengusung bagi membawa mangsa naik ke lokasi selamat sebelum diserahkan kepada pihak kesihatan untuk mendapatkan rawatan lanjut. Sementara itu, seorang pemuda orang asli cedera pada kaki kanan dan tangan kiri selepas digigit beruang dalam kejadian di Kampung Kuala Liai, Postohol, Gua Musang pada Isnin. Mangsa Asmir Alang 19 tahun dipercayai masuk ke hutan bersama 5 rakannya untuk mencari herba sebelum terserempak dengan 2 ekor beruang, dan ketika cuba menyelamatkan diri dengan memanjat pokok, seekor beruang bertindak menggigit mangsa. Rakan-rakan mangsa berjaya menghalau haiwan tersebut sebelum lelaki itu dibawa ke Hospital Gua Musang untuk mendapatkan rawatan lanjut. Dalam perkembangan lain, pendengaran kes 7 pemain Harimau Malaya di Mahkamah Timbang Tara Sukan KAS berlangsung di Switzerland dengan hanya pasukan peguam di lantik FAM hadir mengendalikan prosiding, dan keputusan dijangka diketahui seawal jam 5 pagi Jumaat waktu Malaysia. Rayuan itu tidak mencabar keputusan FIFA secara keseluruhan, sebaliknya memohon pengurangan hukuman penggantungan 12 bulan yang dikenakan sejak September lalu susulan isu kelayakan dan dokumentasi. Keputusan akhir bakal menentukan sama ada hukuman dikekalkan atau diringankan, sekaligus memberi kesan kepada perancangan skuad kebangsaan bagi menghadapi jadual penting tahun ini.